Okey, selamat pagi geng. Bertemu lagi kita Okey, ni Tammy bag wajah wajah Tammy bag locker hok ni lah banyak aku kena Tammy bag locker hok ni lah banyak aku kena Tammy bag locker. Dia punya kualiti OIC dia memang kerap bocor Tengok fully crank. Ni dia punya kualiti nampak rengang je. Apa? Aku boleh tolak gitu je. Aku boleh tolak gitu. OIC ni tendang OIC ni tendang. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab aku rasa kereta ni kemungkinan dia punya blow by lah. Enjin blow by dia mungkin ada sumbat. Jadi tekanan enjin terlampau tinggi dalam, dia akan tendang OIC. Dia akan tendang OIC. Tapi banyak aku kena OIC locker lah. Memang cukup-cukup banyak aku kena bocor. Ni pun isi locker bearing Tammy bag jenis dia Tammy bag jenis Psycho. Psycho Ni kerana pucil daripada Tammy bag locker mileage dah sampai lagi tapi bocor parut jadi owner terpaksa tukar pula sekali lagi kena masuk pula original. Jadi 2 kali kos. 2 kali kos bosku. Tapi ni bagus ni. Aku tengok tak ada gang pun. Ni bagus tak ada gang Cuma ni gang nyok ni di rocker cover gang aku rasa setiuk dia pakai. Stambung gang tapi hari ni aku buat Tammy bag lah. Rocker cover aku dah buat lagi kalau ada aku kena kikis pula tu. Kalau aku kena kikis pula tu, aku buat video lain pula. Memang aku marah pula. Memang aku marah tapi ni alhamdulillah tak ada gang pada OIC tapi OIC bocor OIC bocor. Ni Tammy bag locker OIC locker waktu pucil dia aduh, ingat jangan letak gang. Tu je aku nak sampaikan Okey, terima belaka.